Kenapa orang mesti tengok podcast ni? Kerana kami membincangkan satu perkara dalam pendidikan yang sangat penting, iaitu pentafsiran yang merangkumi bukan sahaja pentafsiran tentang pembelajaran, learning, assessment of learning, tetapi juga assessment for learning, assessment as learning, yang kesemuanya, ketiga-tiganya itu mempunyai konsep yang berbeza dan tujuan yang berbeza. Kami, Dr. Jaka, telah lama di dalam dunia pendidikan khusus tentang pentafsiran ini. Jadi, apa yang kami bincangkan bukan sahaja berdasarkan akademik kami, kerana kami mendalaminya dalam pengajian master sampai PhD kami dalam bidang ini, Dr. Kodri dan saya, tetapi juga pengalaman kami 30 tahun lebih pengalaman itu perlulah dikongsi. Kami rasa perlu dikongsikan kepada semua lapisan masyarakat yang saya sebutkan tadi. Jadi bagi saya, tontonlah podcast Dr. Jaka ini dan ambillah perkara-perkara yang baik di dalamnya. Sekian.